Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Isnin 7 hari bulan 10 tahun 2024 kita masih lagi diberi kesihatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita mengikuti kuliah Maghrib yang berkaitan dengan kitab adab orang Islam. Sekarang kita berada di penghujung bab ini, di penghujung tajuk, iaitu yang ke nombor 15, dan insya-Allah selepas ini kita akan masuk tajuk baru, iaitu adab terhadap orang kafir. Sekarang bahagian ni ada 15 bahagian. Sebelum ni kita telah pun membincangkan mengingat apa yang dikatakan sebagai dengki saudaranya yang Muslim, buruk sangka, mencemooh dengan mencari rahsia-rahsia dan sebagainya. Dan pada malam ini kita masuk bahagian yang ke-15, iaitu seseorang tidak menipu atau memperdayakan saudaranya dalam Islam. Seperti mana kita tahu, apa yang berkaitan dengan perbuatan menipu adalah perbuatan berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau memperdayakan saudaranya dalam Islam dengan cara berbagai macam-macam yang dilakukan, memperdayakan sesuatu perkara yang boleh mendatangkan keburukan dalam diri seseorang, dan ada juga memperdayakan diri seseorang itu punca daripada dengki, punca daripada hasad, dengki, punca daripada perbuatan-perbuatan iri hati dan sebagainya. Apa yang berkaitan dengan nombor 15 ini, seseorang tidak menipu atau memperdayakan saudaranya dalam Islam. Kita sama-samalah mengambil manfaat dan peringatan daripada pesanan ini yang dijelaskan oleh pengarang. Tidak menipu atau memperdayakan saudaranya yang sesama Muslim, berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Daripada sini, apa yang perlu kita jaga berdasarkan ayat suci Al-Quranul Karim, iaitu menyentuh tentang seseorang tidak boleh mengganggu ataupun menyakiti dan menuduh dengan cara fitnah dan sebagainya terhadap orang-orang mukmin, sama ada lelaki ataupun perempuan. Daripada ayat sini yang berkaitan dengan surah Al-Ahzab, ayat yang ke-85, ayat yang ke-58, artinya, dan orang-orang yang mengganggu serta menyakiti, menuduh orang-orang mukmin lelaki, perempuan dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat seperti apa yang dilakukannya. Daripada ayat suci Al-Quran ini mengingatkan kita bahawa mengganggu, menyakiti orang lain adalah perbuatan yang dilarang oleh Islam. Menggugatkan kedudukan orang lain sehingga seseorang rasa tidak tenteram, tidak tenang, sebagai contohnya hidup berjiran dengan mengganggu macam-macam cara, dan menyakiti macam-macam cara dengan menghalang tuan rumah untuk masuk ke rumahnya, dengan meletakkan sesuatu, dengan meletakkan kenderaannya, sampai ada yang meletakkan pisau di atas kereta, dan macam-macam cara yang nak supaya seorang ini sakit hati dan mengganggu dengan cara supaya orang ini pindah daripada tempat kediaman itu. Sebagai contohlah, Jadi menurut orang-orang mukmin lelaki, perempuan dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat,
seperti apa yang dilakukannya, iaitu dengan cara memperdayakan, dengan cara menuduh seseorang itu, sama ada lelaki ataupun perempuan, dengan mengatakan sesuatu perkara, menyampaikan khabar berita palsu sedangkan dia tidak melakukannya. Maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan, melakukan dosa. Berarti seseorang itu memikul kesalahan yang dilakukan dengan dia berdosa. Dan mereka telah membuat dosa yang amat nyata. Memang jelaslah perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan ini adalah sesuatu yang amat nyata, sesuatu yang jelas di sisi Islam, bahawa perbuatan yang dilakukan ini adalah perbuatan yang menyalahi hukum yang dalam Islam. Apa yang berkaitan dengan ayat ini? Dari sudut paragraf, ayat ini merupakan surah Al-Ahzab ayat yang ke-58. Terdapat hikmah yang mendalam dalam ayat ini, iaitu orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dari kalangan orang-orang Islam, buat sakit hati seseorang, sama ada ianya terdiri daripada kalangan perempuan ataupun lelaki, sama saja. Yang penting apabila sentuh orang-orang Islam, bila menyentuh perkataan Islam, berarti dah merangkumi lelaki maupun perempuan dengan kata-kata, melalui kata-kata yang menyebabkan tersinggung, menyebabkan sakit hati, menyebabkan terasa dengan mengganggu kedudukannya, ataupun perbuatan melalui pergerakan dia, tindak tanduk dia, melalui perbuatan yang dilakukan bukan kerana dosa yang mereka lakukan. Maksudnya dengan menuduh, dengan pergerakan perbuatan yang dilakukan itu, sedangkan seseorang itu tak buat apa-apa pun, bukan kerana dosa yang mereka lakukan. Seseorang itu tak buat dosa pun, tetapi dia usaha, sama ada dengan kata-kata ataupun perbuatan, melalui tomahan sebagai contohnya, melalui fitnah, melalui tuduh-menuduh dengan sebab tujuan untuk menyakiti hati hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Maka mereka telah melakukan pendustaan, berarti dia telah menipu. Apa yang dilakukan itu dengan kata-kata ataupun melalui perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu adalah satu perbuatan pendustaan yang dilakukan oleh dirinya itu terhadap orang lain, punca daripada perbuatan, sedangkan yang perbuatan itu tidak dilakukan oleh seseorang yang lain. Apa yang dilakukan? Melakukan perbuatan pendustaan ataupun dengan melakukan dosa yang paling teruk, sampai seseorang itu malu, sampai seseorang itu rasa macam rendah diri. Orang tengok pun dah pandang serong terhadap apa yang dikatakan itu, sedangkan dia tak melakukannya. Begitu juga dengan perkara-perkara ini adalah dikira sebagai perkara yang buruk dan menyebabkan dosa yang paling buruk ataupun paling jahat di atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu yang tidak sepatutnya, melalui tuduhan, pendustaan, fitnah yang dilakukan itu. Banyaklah perkara-perkara sekarang ni yang berlaku, sampai fitnah secara terbuka pun ada. Mereka akan dilaknat, akan dikenakan hukuman yang setimpal oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat sana nanti. Dia apa yang dilakukan, tanggung sendiri, pikul sendiri. Apa yang dibuat dari sudut pendustaan, perbuatan dosa ataupun perkataan yang jahat dilakukan itu, semuanya akan dikenakan hukuman oleh Allah SWT yang setimpal bergantung kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukannya itu. Sebagai contohnya, tuduh tanpa sebab. Tuduh tanpa sebab, tak jelas, memang tak jelas. Tiba-tiba dah tuduh secara terbuka, saya yakin dia yang buat, sedangkan orang ni tak buat lagi. Itu sebagai contoh. Sedangkan perkara yang dilakukan itu tidak jelas dan tidak pasti sejauh mana kesayangannya. Berarti orang inilah akan diterima balasan-balasan yang dilakukan bergantung kepada balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadapnya. Bahas apa yang berkaitan dengan perkara ini juga,
Dari segi perkataan, pendustaan, pembohongan yang dilakukan ini, dia tidak akan terlepas dari dosa. Kerana perbuatan-perbuatan ini memang jelas dosa yang dilakukan itu, iaitu dengan cara tuduh orang lain sesuatu perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya berlaku, sedangkan orang tu tidak buat apa-apa. Yang lain, yang jelasnya menyakiti hati orang lain kerana dengki, kerana iri hati di atas perbuatan-perbuatan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang itu, dia nak jatuhkan. Begitu juga yang jelas dosa yang berlaku yang dilakukan olehnya ialah pendustaan. Ini adalah perbuatan yang dikatakan sebagai perbuatan yang jahat, yang mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini tidak akan berakhir. Semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia mati, semuanya akan dihisap. Fitnah ini, tuduhan-tuduhan yang dilakukan ini, pendustaan, sakit hati, tuduh-menuduh dan sebagainya ini tidak akan berakhir dan tidak selesai hinggalah mereka ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon maaf kepada orang yang dikhianati itu. Tuduh tanpa alasan yang benar adalah perbuatan berdosa. Seperti menghina seseorang, seperti memukul orang lain sampai perekat seseorang itu dibunuh, maka balasannya akan dikenakan hukum qisas baginya. Begitu juga dengan perbuatan-perbuatan seseorang itu dirasa perkara itu adalah perkara biasa, dengan cara untuk menyakitkan hati, ataupun memang dah jadi satu tabiatnya untuk mengkhianati orang lain, iaitu dengan cara menyuruh sesuatu perkara, menyuruh barang, dia guna dan dia makan. Ini juga dikategorikan sebagai seorang yang melakukan perbuatan dosa dia. Dan perkara ini perlu insaf dan perbetulkan kesilapan yang lalu. Sekiranya dia mengambil barang orang lain, mesti menggantikannya, memohon maaf kepada orang tersebut, kerana itu adalah hak orang lain, bukan haknya. Apa yang penting dalam diri kita, kita kena cek balik hati kita dengan menjaga lisan kita. Hati kita, kita nak menjinakkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita kena cek balik, muhasabah diri kita sejauh mana kebaikan yang kita lakukan, apakah kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Daripada sini, mudah-mudahan kita cuba menginsafi di atas perbuatan-perbuatan yang lalu, cek balik hati kita sejauh mana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dengan menjaga lisan kita supaya tidak mengulangi perbuatan-perbuatan jahat, mengulangi perbuatan-perbuatan seperti tuduh menuduh, sakit menyakiti hati orang lain. Menjaga lisan kita, yang seeloknya kita perbanyakkanlah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dengar orang menyakiti hati orang lain dengan mengumpat, mengata dan sebagainya, kita tegur dia, bimbing dia. Daripada sini, berdasarkan kepada Ibn Abbas, menyatakan ayat ini turun kepada Abdullah bin Ubay, iaitu bapa munafik. Mereka tabiat orang munafik ni memang dia suka bercakap tak sama dengan apa yang dia buat. Dan orang-orang yang bersamanya, iaitu mereka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta supaya menjelaskan dan memohon maaf di atas perbuatan-perbuatan itu. Muqatil juga berpendapat bahawa ini diturunkan untuk Ali, kerana beberapa orang munafik menyakiti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, berdasarkan kepada tafsir Al-Wajiz. Daripada sini, sebagai contoh yang jelas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada di kalangan orang munafik mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh yang jelas, mereka mengaku Islam tetapi pada hakikatnya mereka bukan Islam. Apabila bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk berperang, mulalah mereka takut untuk pergi.
bimbang takut mati, dan mencari alasan-alasan dengan mengatakan kiranya semua pergi keluar meninggalkan Madinah, bimbang takut nanti ada orang menyerang Madinah, menceroboh Madinah, lebih baiklah dia duduk di Madinah. Itu antaranya. Bila sampai masa Rasulullah SAW mengajak, mereka tidak mahu bersama. Bila Rasulullah SAW melaksanakan ibadah, dia duduk kat depan, duduk belakang Rasulullah SAW. Bila berada dalam majlis ilmu, orang-orang munafik tak dapat menerima ilmu dengan baik. Bahkan mereka tanya pula sahabat, apa yang Rasulullah cerita tadi? Apa yang Rasulullah SAW sampaikan tadi? Maksudnya itulah dikatakan sebagai hatinya tertutup. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi ilmu kepadanya. Ditanya balik apa yang berlaku, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pelajar-pelajar, sila bagi perhatian, dengar betul-betul apa yang disampaikan, ilmu yang dipelajari melalui kitab. Bila dengar, eloknya catat. Janganlah pula tanya kawan, apa yang ustaz cakap tadi? Jangan menjadi seperti sifat-sifat orang munafik. Daripada sini mengingat firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat yang ke-112, iaitu wa may yaksib khati'atan aw ithma thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Surah An-Nisa ayat yang ke-112. Artinya, dan orang yang melakukan kesalahan atau dosa, kemudian dia menuduh orang lain yang tidak melakukannya, apa yang ditanggung dan dipikul olehnya itu? Buat kesalahan ataupun dosa, dituduh orang lain pula buat, seolah macam dia terselamat dan dia tak buat. Bila tanya, bukan saya, orang lain. Bila tanya, bukan dia bela pula kawan dia, tapi orang lain yang buat, masing-masing tak tahu. Berarti dia menuduh orang lain yang tidak melakukannya. Dia buat, orang tu buat, orang ini buat, sedangkan orang tu tak tahu apa pun, dengan cara fitnah dan menyelamatkan diri. Ayat menyelamatkan diri. Maka sesungguhnya dia telah memikul kesalahan, berbuat dosa dan melakukan dosa yang amat nyata. Memang jelaslah perbuatan ini adalah perbuatan yang jelas terhadap apa yang dilakukan. Dia buat dan nak menyelamatkan diri dengan menuduh orang lain yang buat, dengan cara dia kata dia tak buat, orang tu buat, sedangkan orang tu tak tahu apa-apa pun yang berlaku. Daripada sini juga, berdasarkan kepada tafsir As-Sa'di, setelah Allah SWT memerintahkan untuk menghormati Rasulullah SAW dan bersalawat dan salam untuknya, maka Allah SWT melarang menyakitinya dan dia mengancam atas tindakan ini. Maksudnya Allah SWT akan marah, akan murka di atas perbuatan-perbuatan orang yang tidak menghormati Rasulullah SAW, menyakiti Rasulullah SAW. Seraya berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, ini menyakiti dalam bentuk ucapan atau perbuatan berupa tindakan mencela dan memaki atau mempersendakan agamanya. Berarti bagi sesiapa yang tidak menghormati Rasulullah SAW, mencela Rasulullah, menyakiti Rasulullah, berarti seseorang itu juga mencela dan menyakiti Allah SWT dengan ucapan ataupun perbuatan, dengan memperlekehkan dari segi agama atau apa sahaja yang dapat mengakibatkan menyakitinya. Allah akan melaknatnya di dunia lagi akan dilaknat. Di antara laknat atau kutukan terhadap mereka di dunia adalah dia memastikan terbunuhnya orang yang mencela. Maksudnya memastikan apa yang mereka lakukan, Allah SWT menetapkan keputusan bahawa seseorang itu akan dikenakan laknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala yang lain,
Sebagai contohnya di Makkah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah. Apabila berlaku seseorang dari kalangan orang yang kafir tidak mahu bekerjasama dengan Rasulullah SAW untuk menjaga Madinah, maka mereka akan diusir daripada kota Madinah itu. Itu sebagai contoh atas dunia lagi Allah SWT tunjukkan atas perbuatan-perbuatan para pihak awalnya duduk di Madinah, sekiranya tidak mahu memeluk Islam, duduk bersama dengan Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat, maka menjaga Madinah bersama-sama. Sekiranya seseorang itu langgar, tidak mahu bekerjasama, maka diusir daripada kota Madinah. Inilah sebagai contoh dan pengajaran daripada ayat ini, bahawa sesuatu perkara yang berlaku boleh juga diambil pengajaran bahawa kita sesama Islam tidak boleh menyakiti dan mengkhianati orang lain, dan tidak boleh menuduh orang lain dengan sebab dan tujuannya untuk mengelakkan dirinya daripada dapat diketahui tentang sesuatu perkara dan rahsianya yang dilakukan itu. Sabda Rasulullah SAW, "Man hamala alaina as-silaha wa man ghashana falaysa minna." Hadis riwayat Muslim. Daripada sini juga menunjukkan bahawa barang siapa mengangkat senjata menentang kita dan sesiapa yang menipu kita, maka sesungguhnya dia bukanlah dari golongan kita. Berarti daripada sini, tadi ayat tadi melakukan kesalahan dengan cara seseorang itu akan memikul kesalahannya itu, dan pada masa yang sama seseorang itu menuduh orang lain dengan mengelakkan dirinya. Dan manakala hadis ini juga menyentuh tentang mengangkat senjata menentang kita dan sesiapa yang menipu kita, maka sesungguhnya dia bukanlah dari golongan kita. Berarti sesama Islam tidak boleh mengkhianati, tidak boleh mengangkat senjata dan membunuh seseorang. Bahkan kita saling menjaga dan memelihara sesama Islam kita. Menurut pandangan Quraisy Syihab juga, jika sesiapa yang melakukan dosa dengan menuduh orang yang tidak bersalah melakukannya, ibarat seperti orang yang mencari sesuatu lalu menuduh orang lain yang melakukannya. Dengan demikian, orang itu telah melakukan dua dosa, iaitu dosa dalam satu masa menyebabkan dua dosa. Yang pertama, dosa berbohong dan menuduh orang lain yang buat, dan juga boleh dikaitkan seseorang itu menyebabkan perbalahan berdasarkan hadis yang seterusnya itu tadi, man hamila alaina silah tadi, menyebabkan perbalahan. Manakala yang kedua, dosa atas perbuatan yang dilakukan olehnya sendiri, terjebak dosa. Seseorang itu dengki, menuduh, mengkhianati sampai peringkat membunuh orang lain, terjebak kepada perbuatan berdosa. Berarti sesiapa yang mengangkat senjata menentang kita dan sesiapa yang menipu kita, maka sesungguhnya dia bukanlah dari golongan kita. Berarti bukan dari golongan orang-orang yang Islam. Berarti dia bukan dari kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dapat diambil dari hadis ini, iaitu yang pertama, peringatan terhadap perbuatan orang yang memerangi saudaranya se-Islam. Kena ingat, kena tegur. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu, kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu menyebabkan perbalahan yang timbul. Berarti Islam bersaudara, mesti bersatu hati. Yang kedua, kemungkaran yang paling berat menyebabkan kerosakan di bumi, seperti mengangkat senjata terhadap umat Islam dengan membunuh. Perkara ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Berbala, bergaduh, tiba-tiba timbul kes pembunuhan. Sebagai contoh, sekarang ini banyak berlaku. Bergaduh, berhutang, bila dia nak report polis, ambil tindakan terus.
sampai ada yang terbunuh kerana punca pemberian hutang kepada orang itu, kepada kawan dia. Cari jalan untuk bertindak tanpa berfikir dengan menggunakan akal yang waras. Manakala yang lain pengharaman mengugut dengan menakut-nakutkan umat Islam yang lain dengan senjata, sebagai contohnya pisau. Walaupun dalam bentuk bermain-main, tak boleh. Nak mengugut, sebagai contohnya tahu orang tu pelajar tu ada duit, berjalan nak pergi ke bandar nak beli barang, orang pun perhati, oh ni anak orang kaya, ikut dia, mengugut dengan kenakan pisau. Na'udzubillah. Jadi daripada sini adalah perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam bentuk bermain-main nak bergurau dengan pisau, tak boleh. Dari segi undang-undang pun tak boleh. Itu merupakan satu kesalahan. Walaupun dia bergurau sekalipun, ini merupakan perbuatan menyalahi hukum syarak. Tak boleh. Adalah perbuatan yang dilarang. Sesuatu yang menyebabkan senjata tajam tak boleh bergurau. Kalau bergurau tiba-tiba terkena sungguh, tertikam macam mana? Menyebabkan terbunuh. Na'udzubillah. Daripada sini bahawa Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita mengenai dengan perbuatan mengangkat senjata kepada orang Islam untuk menakutkannya, merompak dengan mengambil barang yang merupakan hak orang lain, berarti dia telah melakukan kejahatan. Rasulullah SAW mengingatkan kita perkara ini adalah perkara yang tidak perlu dan tidak sepatutnya berlaku, dan dianggap perbuatan ini adalah perbuatan yang dikira sebagai satu kejahatan dan menyebabkan dosa besar. Bahkan seseorang itu akan menerima balasan yang keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu jaga, bergurau-gurau juga. Senjata-senjata jangan adalah pisau yang tajam, jangan hulur pada kawan. Na'udzubillah. Kena jaga. Walaupun perkara yang bergurau, memang takut nanti seseorang tu melatah, terkejut, nanti dilawan, menyebabkan tertikam. Na'udzubillah. Minta jaga daripada perkara-perkara yang sedemikian. Jangan bergurau perkara-perkara yang boleh mendatangkan mudarat kepada orang lain. Sabdanya sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi al-jannah. Hadis muttafaqun alaih. Artinya, tidak ada seseorang hamba Allah yang dikurniakan Allah kepadanya kuasa mentadbir rakyat. Berarti seseorang hamba Allah yang dikurniakan Allah kepadanya kuasa mentadbir rakyat. Apa yang perlu dilakukan mestilah jujur dan amanah, telus di atas apa yang diamanahkan itu. Berarti dia memimpin mestilah amanah dan jujur. Dan ia mati, berkaitan dengan ini, tidak ada seorang hamba Allah yang dikurniakan Allah kepadanya kuasa mentadbir rakyat dan ia mati sedangkan ia menipu rakyatnya, melainkan Allah SWT haramkan syurga baginya. Maksudnya dia tidak dapat masuk syurga. Daripada sini, daripada sesuatu perkara yang kecil lah. Sebagai contohnya, ketua keluarga, suami perlu membimbing isterinya dengan jalan yang baik untuk menuju jalan Allah SWT, membimbing anak-anaknya. Jangan sesekali menipu isteri, jangan sesekali menipu anak-anak dalam urusan tadbirnya, dalam urus tarbiyahnya, dalam hal menguruskan keluarganya. Dan sekiranya berlaku maka dia mati, macam mana pula di bawah jagaannya itu, dalam keadaan hidup sentiasa menipu, macam mana yang berlaku nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Begitulah naik kepada tanggungjawabnya, amanah dipikul daripada peringkat sehinggalah pihak pemerintah, iaitu kepadanya kuasa mentadbir rakyat, dan ia mati sedangkan dia menipu rakyatnya, melainkan Allah haramkan syurga baginya, dia tidak dapat masuk syurga. Dan daripada sini, apa yang berkaitan dengan hadis ini juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Memang jelas dikatakan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berarti tidaklah seseorang hamba Allah
berikan kepadanya kesempatan untuk mentadbir ayat tatkala dia meninggal dunia sementara dia dalam keadaan berbuat ghash, iaitu daripada perkataan sini adalah ghashun, iaitu menipu rakyatnya, kecuali Allah akan haramkan baginya syurga. Daripada sini, kiranya kita ada kawan, contohnya dia ada jawatan yang disandang oleh dia, kiranya ada satu penipuan sebagai contohnya apa dia, rasuah dan sebagainya, apa yang perlu dilakukan sebagai tanda kasih dan sayang sahabatnya itu perlu bimbing dan bagi nasihat. Kalau terima, alhamdulillah. Sebagai contohnya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, oleh kerananya dalam sebuah hadis yang masyhur Rasulullah SAW menyebut berdasarkan kepada hadis itu ialah ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW berkata, nasihat kepada Allah dan kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada imam, yakni pemimpin, kaum muslimin dan kaum muslimat secara umumnya. Maksudnya wali a'immatil muslimin, bagi kaum muslimin termasuklah muslimat secara umumnya. Hadis riwayat Muslim. Apa yang berkaitan dengan hadis ini menyentuh dan berkaitan rapat juga dengan hadis yang tadilah, iaitu tidaklah seseorang hamba Allah berikan kesempatan untuk mengatur dan menguruskan rakyatnya tatkala meninggal dunia, ternyata dia berbuat sesuatu perkara dengan penipuan kepada rakyatnya, maka Allah akan haramkan baginya syurga, iaitu melakukan perbuatan yang tidak seharusnya kepada rakyatnya itu. Jadi harus dilakukan dengan melakukan nasihat, iaitu yang terbaik kepada rakyatnya, namun tidak demikian maka dosanya adalah ditanggung. Maksudnya kalaulah misalnya katalah dia sebagai pemimpin, sebagai ketua, tanggungjawab dia untuk membimbing pengikut-pengikut yang berada di bawahnya, memberi nasihat dan bimbingan, tunjuk ajaran yang baik supaya menuju jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kalau di peringkat sekolah, guru membimbing pelajar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menjadi hamba Allah yang beriman, bertakwa, untuk menjadi pelajar-pelajar yang berjaya, untuk menjadi pelajar-pelajar yang bersungguh dalam pelajaran daripada sebelum ini, contohnya malas belajar, untuk menjadi seorang yang rajin, daripada tidak berusaha kepada berusaha, daripada tidak insaf terhadap pengajian-pengajian yang perlu dipikul olehnya dengan memberi kesedaran tunjuk ajaran yang baik, daripada solat tidak mahu solat berjamaah kepada solat berjamaah. Begitulah dalam keadaan perkara ini adalah dikira sebagai tanggungjawab bersama, daripada pemimpin kepada rakyat, daripada imam kepada makmumnya, daripada ketua keluarga kepada anak-anak dan isterinya, daripada guru kepada pelajar-pelajarnya. Begitulah tanggungjawab kepada semua orang, termasuk tanggungjawab kita kepada masyarakat. Dan pelajar-pelajar merupakan penerus generasi untuk membimbing masyarakat ke jalan mendapat jalan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang perlu kita teruskan iaitu, dan sabdanya sallallahu alaihi wasallam, man khabbaba zawjata mri'in aw mamlukihi falaysa minna. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, siapa yang merosak dan menipu isteri orang, merosak dengan cara macam mana? Sebagai contohnya, merosak hubungan rumah tangga suami isteri itu kerana dia tak suka kebahagiaan yang dilihat dengan cara porak-poranda pasangannya itu, pasangan sahabatnya, pasangan keluarga yang dilihat, iaitu menyebabkan iri hati. Dia tak senang hati, iri hati kepada keluarga dan pasangan itu. Dia cuba merosakkan dan menipu isteri orang dengan menduduh macam-macam. Suami awak curang, na'udzubillah, janganlah ada perkara-perkara yang sedemikian. Suami awak curang, saya nampak, sedangkan itu merupakan fitnah. Isteri pun mulalah bergaduh. Saya nak tanya, betul tak apa yang saya dengar? Suami cakap tak. Tak pun tak boleh nak terima. Macam mana pula situ? Menyebabkan porak-poranda rumah tangga orang lain. Atau isteri hambanya
Begitu juga dengan isteri hamba dia. Maka bukanlah dia daripada golongan kita. Daripada sini, apa yang perlu kita muhasabah, apa yang perlu kita ingatkan bahawa perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan yang menyebabkan dosa, menyebabkan musnahnya rumah tangga orang lain adalah perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Islam kita juga, agama Islam juga melarang orang-orang Islam mengkhianati orang lain dengan memporak-porandakan rumah tangga orang lain dengan cara fitnah, tuduh-menuduh dan sebagainya. Sebagai contohnya menipu tadi. Tipu kawan dia, tujuannya dia nak ambil isteri kawan dia tu. Menghasut, punca daripada dengki. Dia kata tak apa, awak tak dapat anak kan? Tak apa, saya kahwin dengan awak. Contoh, na'udzubillah, bukan saya lah. Jadi seseorang tu contohnya dia kawan baik. Dia kawan baik. Berarti orang tu dia belum kahwin lagi. Kawan tu dah berkahwin, tetapi dah beberapa tahun tak dapat anak. Tiba-tiba dia suka kepada perempuan itu, isteri orang tu. Bila dia suka, dia hasut macam-macam. Awak dah lama kahwin dengan dia, mungkin dah tak serasi, kan, dia tak dapat memberi anak kepada awak, contohnya. Sedangkan Allah SWT masih lagi menguji dia. Ada yang kahwin sampai 11 tahun baru dapat anak pun ada. Ini baru kahwin 5 tahun, contohnya dah dihasut. Tujuannya dengki, tak puas hati, iri hati. Bila berlaku sedemikian, tiba-tiba perempuan tu cari hal, buat masalah dengan suami sehinggalah bercerai. Mana janji kawan ni tadi? Tiba-tiba tak adalah, bukan dia nak kahwin pun. Macam mana pula? Ini dah berpisah dah. Mana tanggungjawab dia? Yang lain pula meminta cerai. Maksudnya isteri minta cerai dengan suami dia kerana ada orang yang ketiga. Itu orang kata main kayu tiga. Ada orang lain, rakan sekerja, rakan sepejabat dan sebagainya, dan lain-lain lagi. Dengan meminta cerai, tujuannya dia kata kalau awak cerai dengan suami awak, dia akan kahwin dengan isteri itu. Ataupun suruh lari dari rumah. Suami awak ni gini, curang. Suami awak ni panas baran, awak tak sesuai dengan dia, lebih baik awak lari, berpisah dengan dia. Lebih baik cari perempuan lain, carilah suami lain. Contohnya. Ataupun sebaliknya, sampai bercerai-berai. Berarti dua-dua ini terjerumus dan terjebak kepada haram. Yang menghasut, yang lari. Sebab sesuatu yang tidak pasti. Bila isteri lari daripada rumah tanpa kebenaran suami, berarti dia dah curang kepada isteri suami dia. Lari daripada rumah tanpa kebenaran. Kecuali memang dah tak boleh buat apa dah. Cari jalan penyelesaian yang terbaik, pergi pejabat parti, ambil nasihat pejabat agama, bawa ke mahkamah. Sedangkan jalan penyelesaiannya ada. Sampai perekat suruh lari. Jadi dua-duanya berdosa. Yang menghasut, yang dihasut. Sedangkan dia tidak siasat dengan cara yang lebih jelas, tidak siasat dengan cara yang betul, bahkan percaya kepada kawan, kepada suami dia itu, ataupun rakan sekerja itu. Ya, dia nampak dengan cara macam-macam, dengan cara fitnah dan sebagainya. Itulah yang dikaitkan dengan fenomena, orang kata ada di kalangan manusia ni, fenomena gila kepada isteri orang pun ada, gila kepada suami orang pun ada, dengan cara nak porak-poranda sehingga bercerai-berai. Itulah perkara-perkara yang perlu kita jaga. Jadilah pasangan-pasangan yang baik, pasangan-pasangan yang bahagia. Janganlah sampai perekat nak tunjuk kepada orang lain dalam Facebook sebagai contohnya, tunjuk kebahagiaannya. Berarti kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan rumah tangganya itu di bawah rahmat dan naungan Allah SWT. Bila tunjuk kebahagiaan, kadang-kadang orang iri hati. Bila tunjuk kebahagiaan, menyebabkan orang cemburu dan dengki. Tunjuk anak-anak dalam Facebook, tunjuk keluarga pergi melancong ke situ ke sini, dan macam-macam lagi, tunjuk-tunjuk, menunjukkan sesuatu kebahagiaannya di luar sana melalui media sos dan sebagainya secara terbuka, menyebabkan orang dengki, iri hati, menyebabkan penyakit ain dan sebagainya. Daripada sini sama-samalah kita jaga.
menjauhi daripada perbuatan-perbuatan yang sedemikian. Sama-sama kita menjaga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang bahagia, insya-Allah, sehingga ke jannah. Itulah yang kita perlu hayati dalam kehidupan kita, menjadi pasangan yang baik, tidak curang antara pasangan rumah tangga, sama ada lelaki ataupun perempuan, tidak main kali tiga. Dan apa yang diharapkan, sama-sama kita mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala serta mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita semua. Dalam kehidupan keluarga, berpasangan, berumah tangga, berkeluarga, bermasyarakat, dan suasana yang harmoni di kalangan umat Islam. Mudah-mudahan kita dapat bersatu hati dan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mendapat ganjaran pahala di akhirat sana dan mendapat syurga yang diidamkan, insya-Allah. Itu sahaja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.